Okay, let's go. Okay, hai. Assalamualaikum. Hari ni saya nak perkenalkan sebiji motor daripada W Motor Cruiser AMT 125, guys. Tunggu dekat. Okay. Hari ni saya nak explain sikit berkenaan Cruiser AMT ni. Okay. Sambung. First sekali, kita nak cerita pasal spek motor ni. Spek motor ni menggunakan single cylinder, 4 stroke dan juga air cool. Maksudnya bukan liquid cool, dia pakai air cool. Okey, lagi satu dia pakai AMT. AMT tu apa? Automatic Motorcycle Transmission. Jangan sangka motor macam ni dia bukan auto. Nampak motor, nampak ganas, nampak bergaya apa semua. Sebenarnya dia auto. Auto tu macam mana? Macam skuter. Start, pulas, jalan je. Tak payah nak masuk gear. Simple. Okay. Untuk max power dengan max torque dia, dia punya max power 5.8 kW pada 8000 RPM. Max torque dia pula 8.8 Nm of torque pada 6000 RPM. Untuk motor macam ni, cukup power lah dia bagi macam tu kan. Jangan minta lebih-lebih. Kesian dia. Kalau korang boleh tengok bahagian depan dia, daripada bahagian side mirror dengan rupa motor, memang kena dia buat ala-ala klasik. Dengan meter dia analog, bukan digital, dia pakai analog. Ada jarum pusing-pusing macam gitu. Maksudnya motor ni memang dia buat dengan cita rasa klasik. Sama juga dengan lampu depan, dia nampak rupa klasik tapi dia masih menggunakan LED. Dah tak ada dah mentol. So walaupun rupa dia klasik, dia tetap ikut dengan peredaran zaman. Lampu depan still pakai LED. So mudah kerja korang. Tak adanya nak cari mentol ke apa ke, still pakai LED. Simple. Full tank dia sebanyak 6 liter. Seat height dia berapa tinggi? Korang tengok Nah, berdiri pun dapat jejak habis. Duduk selesa. Seat height dia cuma 680 mm sahaja. So, untuk orang yang tinggi 150 ke bawah pun tak ada masalah. Untuk bahagian suspension depan dia pula kita boleh tengok. Normally sama je macam biasa, dia pakai telescopic fork. Dah tak ada dah nak pakai fork pelik-pelik ke apa ke. Korang jangan minta pula motor macam ni pakai upside down fork. Memang tak kena. So dia pakai telescopic fork macam ni, okey lah. Untuk motor CC 125. Okay, bahagian tayar dia pula. Tayar dia menggunakan saiz 80, 90, 17. So 80, 90, 17. Tayar standard je lah saiz macam ni. Saiz 17, 80, 90. So untuk motor 125, tayar besar macam ni. Rupa klasik pun macam ni, kenalah. Korang jangan nak minta lebih-lebih sangat. Kang saja. Okey, kita pergi ke bahagian belakang pula. Bahagian belakang dia walaupun nampak klasik, macam saya cakap tadi, dia tetap pakai LED untuk bahagian lampu belakang. Untuk motor klasik macam ni, tapi ada features moden, tak ada masalah. Kita turun ke bahagian tayar dia pula. Bahagian tayar dia menggunakan saiz 140, 70, 13. Tayar belakang dia agak lebar, tapi dia punya wheelbase dia agak kecil. Dia pakai saiz 13 inci. So agak comfort lah.
Untuk motor dengan berat dia macam ni, tayar belakang dia macam ni, memang sesuai. Okay, kalau korang boleh tengok, sebenarnya korang tak boleh tengok pun sebab tak ada. Dia pakai monoshock untuk suspension belakang. Walaupun motor macam ni CC 125 skuter, tapi dia tetap pakai monoshock. So untuk orang yang agak berat ke apa, tak ada masalah lah untuk naik motor macam ni. Nampak macam tak kuat, tapi sebenarnya dia kuat. Okay, korang boleh tengok lagi satu ni, exhaust dia. Exhaust dia memang cantik dan memang nampak klasik. Kalau korang boleh tengok betul-betul exhaust ni, korang pernah tengok kat mana? Kalau korang pernah tengok, cuba komen. Okay. Untuk soalan yang ramai bertanya, bang, after sale motor ni macam mana? Okay, untuk maintenance, servis apa semua. Okay, untuk minyak hitam dia pula pakai sebotol saja. Tak kisahlah korang nak pakai, janganlah pakai kurang sangat. Korang nak ikut kapasiti dia boleh, korang nak isi ngam-ngam satu botol dia pun tak ada masalah. Bahagian spare part dia pula, spare part dia kat mana korang beli motor, kat situ korang pergi cari spare part dia. Sebab untuk motor-motor baru macam ni, agak susah sikit untuk cari dekat kedai spare part dekat luar. So, untuk spare part dia, korang boleh cari balik kedai motor yang korang beli tu. Andai kata motor korang still dalam warranty, pergi je kedai, claim warranty. Kalau dah habis warranty, nak cari spare part dia, cari je balik kedai tu, tanya dia orang, barang tu ada ke tak? Mostly, mesti ada. Bukan semua barang ada. Ingat, mostly, tak kesemuanya. Kebanyakannya ada. So, korang kena ingat benda tu. Faham dah? Mostly. Untuk korang yang berminat dengan motor ni, korang boleh scan QR code dekat bawah, ataupun boleh minta je location. Nanti kita orang bagi. Kita jumpa dekat kedai nanti, okay? Bye.